nak habis berpuasa dah. Rasa macam sekejap je masa berjalan kan? Tak tahulah kenapa. Tapi Faktau rasa berpuasa dan beraya zaman dahulu macam lagi ceria dan seronok. Perjalanan rentas negeri untuk balik ke kampung semasa cuti perayaan Aidilfitri, maaf, tidak dibenarkan. Masa Faktau bukan sebab zaman PKP, tapi zaman 90-an. Faktau masih teringat bila pagi raya. Masa adik Faktau tengah gosok tudung raya dia, lepas tu berlubang sebab setrika panas sangat. Abang Faktau sakat, ambil tudung saji, terus letak atas kepala adik Faktau. Habis, terus dia menangis seharian. Jadi dalam video kali ini, jom Faktau berkongsi perkara-perkara yang sangat dirindui tentang bulan puasa zaman dulu-dulu berdasarkan pengalaman Faktau. 5 perbezaan berpuasa dan beraya zaman dulu yang mungkin korang tak tahu. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Faktau tau. Dan jangan lupa tekan loceng. 5. Kad raya. Dulu bila time raya je, mesti sibuk minta alamat kawan-kawan sebab nak hantar kad raya. Padahal boleh je bagi depan-depan. Dalam kelas, meja sebelah-sebelah pula tu. Tapi momen menunggu kad raya ni lah yang paling best. Zaman dulu-dulu, Faktau buat sendiri je kad raya ni. Kalau kaya sikit, bolehlah beli yang siap ada lagu raya tu. Lepas tu paling penting, kena ada ayat ni dalam kad raya. Pecah kaca, pecah gelas. Sudah baca, harap balas. Bukan macam orang zaman sekarang, wish pun dekat WhatsApp je. Dalam ayat pun copy paste. Kadang-kadang tu terkopi nama orang tu sekali. Nani? Berdasarkan pengalaman Faktau sendiri, terkopi paste nama orang lain. 4. Jejak Rasul. Jejak Rasul. Ya, ini adalah benda yang wajib tengok dulu-dulu. Kalau tengok ni, maksudnya mesti dah nak dekat berbuka. Dulu kalau cerita ni dimainkan di TV, mesti perut dah berkeroncong. Nak main dekat luar pun tak larat. Dan hanya mampu terbaring, layan TV3 je. Sebab dulu mak Faktau tak kasih tidur, nak dekat waktu berbuka. Tapi yang bagusnya, sebab perancangan inilah yang membuatkan Faktau minat tentang fakta. Sisa peninggalan kehebatan tamadun Fir'aun, menyebabkan Fir'aun merasa begitu bongkak dan angkuh dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Macam video Faktau sebelum ini, iaitu 7 negara berpuasa paling cepat di dunia pasal orang Melayu yang banyak berada di Cape Town, Afrika Selatan. Awal yang menyebarkan Islam di sana. Dia bukan Malaysia, dia Malaikat yang boleh berbahasa Melayu dengan lancar. Faktau teringat sebab Jejak Rasul pernah cerita pasal mereka ni. Dan lagi satu, lagu Jejak Rasul ni yang paling Faktau rindu. Macam sinonim sangat dengan bulan puasa kan? 3. Main mercun. Rasanya ini bukan perkara yang baik untuk korang ikuti. Jadi, please don't try this at home. Bila fikir balik, Faktau bersyukur sebab tak terjadi apa-apa dekat Faktau masa bermain mercun dulu. Jadi Faktau sarankan, korang janganlah main mercun tau. Ni Faktau cuma cerita pengalaman Faktau. Zaman Faktau dulu, kalau 30 hari berpuasa, 30 hari lah main mercun. Lagi-lagi kalau tengok orang main meriam buluh. Lengah, mau nikah pegang depan. Komen sama. Mau boh pakai nikah. Oh Tuhan. Oh Tuhan. Tolong. Tapi Faktau tak pernah main tau. Faktau tengok abang Faktau je main. Faktau duduk rumah, tolong mak Faktau buat kuih. Dulu kalau dekat kampung, diorang main lawan meriam buluh dengan kampung sebelah. Kalau kalah, kiranya buat malu nama kampung lah. Tapi Faktau nasihatkan korang, jangan main mercun tau. 2. Lampu raya. Ini bukan lampu raya yang korang beli dekat Tesco, Speedmart, Aeon atau kedai-kedai. Ini lampu raya atau pelita raya buatan sendiri. Dulu masa nak raya, ayah Faktau mesti suruh beli minyak tanah
dekat kedai Uncle Babuji. Nama kedai dekat Kampung Fak Tau. Selalunya 2-3 hari sebelum raya. Lepas tu, Fak Tau akan ikut ayah Fak Tau pergi kebun, potong buluh nak dijadikan pelita raya. Lepas potong tu, isi dengan minyak tanah. Sumbu dia pula guna kain lama. Selalunya dari baju kelawar lama Mak Fak Tau. Masa isi pelita tu, mesti satu badan bau minyak tanah. Bau dekat tangan pun lama nak hilang. Selain buluh, ada juga yang buat pelita ini dari tin minuman. Tapi sekarang, ramai yang beli yang dah siap. Yelah, mana nak cari buluh dekat tengah-tengah bandar ni kan? Ada yang Fak Tau jumpa pelita guna bateri. Lampu dia dibuat seakan-akan bentuk api. Canggih gitu. Wow. 1. Iklan raya. Dulu iklan raya mempunyai impak yang sangat berbeza. Walaupun dulu iklan raya banyak diulang-ulang dan diguna pakai bertahun-tahun, tetapi masih mampu buat korang berasa seronok dan sedih pada waktu yang sama, walaupun dah tengok berkali-kali. Ada iklan yang dibuat mampu membuatkan korang berasa sedih dan menangis, seperti iklan raya Bernas, Ahmad dan Fizi. Kami tak ada keluarga raya di sini kot. Ada juga iklan raya yang membuatkan korang rasa kelakar sampai korang nanti-nantikan bila iklan tu nak keluar lagi. Seperti iklan TV3 baru balik dari London. London. Berapa lama Encik tinggal di London? Saya tinggal sana lebih kurang 10. Apa pula yang? Oh, tak ada apa-apa Encik. Itu kerbau lintas jalan. Namun ada juga iklan lain yang selalu orang ingat, seperti ikan di laut, asam di darat. Laut, asam di darat. Dalam periuk bikin mufakat. Hei Raja. Burung murai. Burung apa tu nak? Burung murai. Burung apa? Burung murai, Pak. Burung apa? Burung murai. Burung apa? Motor ni Abah punya. Kamu ni. Motor apa ni? Motor apa ni, Cik? Aiman. Motor ni Abah punya. Naik apa? Bawang berapa kati beli? 5 kati, Mak. Ketupat dah berapa siap? 20, Mak. Ayam berapa ekor? 5 ekor, Mak. Daging? Daging? Hati? Limpo? Apalah nak jadi dengan korang ni. Namun iklan-iklan yang baru juga tidak kalah dan berjaya menggambarkan suasana hari raya, seperti iklan konvoi Epic Fantastic. Jom lekat, kita ada 3 rumah lagi. Saya kamu. Anjera. 3,000. Dan yang kelakar dari YouTuber legenda Malaysia, Mat Lutfi, iklan raya paling touching. Cacing. Dan iklan paling terbaru 2021 dari Mr. DIY Kerana Azman. Sebenarnya ada lagi poin yang ingin Fak Tau masukkan, seperti minum air paip. Fak Tau tak pernah buat Beraya keliling kampung. Pagi raya, mandi sungai ramai-ramai dan takbir raya. Namun sebab Fak Tau nak buat kuih raya sikit lagi, bini Fak Tau dah marah. Jadi Fak Tau habiskan video ini dengan ucapan selamat berpuasa kepada semua. Dan kalau korang tengok video ni masa raya, dah tak lama dah, selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Akhir kata, pecah kaca, pecah gelas. Subscribe dah dengan ikhlas.